Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua. Okey, hari ini kita nak fokus dan kita nak terangkan dengan lebih jelas bagi kegunaan notebook LM bagi pelajar sekolah menengah. Okey. Sebelum ni yang saya ceritakan terhadap penggunaan notebook LM secara ringkas, secara umum. Jadi hari ini kita nak tengok macam mana pelajar sekolah menengah nak guna notebook LM. Okey, dekat sini kita pergi dulu. Mana nak cari notebook LM? Scroll dekat butang 3 ni, masuk notebook LM. Okey, lepas masuk ke notebook LM, okey yang ni cikgu guna yang bukan pro yang free saja. Tapi menggunakan PC lah. Alright, kita tengok. Kita tekan create. Okey, create notebook. Dekat sini dia ada button dekat mana kita nak upload source ataupun sumber daripada mana kita nak belajar. Tapi tak apa, kita close dulu yang ni sebab kita nak set